Video ini bertajuk Pearson Correlation. How do we quantify correlation? So, ini adalah kaedah untuk kita measure correlation. Untuk measure correlation, dia punya strength dia tu ada dua. Sama ada kita gunakan Pearson, P-E-A-R-S-O-N, so Pearson. Dan satu lagi kita panggil Spearman. So, yang ini Pearson ni adalah untuk linear data. Okay? So, jom mari kita lihat bagaimana kita nak mengira Pearson correlation. So, from seeing to measuring, daripada kita memvisual kepada kita mengukur. So, visual kita akan gunakan scatter plot untuk melihat dia punya relationship. Sekarang ni kita nak measure the correlations. So, untuk yang ini, bila kita nak measure, kita akan gunakan satu value yang dipanggil correlation coefficient, perkali korelasi. Iaitu, apa itu perkali korelasi? Number that describe the strength and the direction of the relationship. Correlation coefficient ni akan menunjukkan dia punya strength dia. Sama ada positif ataupun negatif, dan dia punya direction dia semakin kuat ataupun semakin lemah kepada positive relationship ataupun negative relationship. So, Pearson correlation measure the linear. Linear ni bermaksud garis lurus. For continuous or normally distributed data. Okay? For data jenis linear dan juga data yang tertabur secara normal. So, Pearson correlation, kita akan gunakan simbol R. Dan value dia adalah daripada -1 ke +1. So, di sini kita akan lihat kepada strength dia dan juga direction. Sama ada strength dia bernilai, direction dia sama ada dia direction ke kiri ataupun ke kanan, sama ada positif ataupun negatif. So, untuk Pearson correlation, dia ada dua jenis formula. Okey, ini adalah formula yang pertama dan ini adalah formula yang kedua. So, kita boleh gunakan mana-mana formula. But in exam, formula yang dibekalkan adalah yang bentuk yang atas ni. Okey, ini dalam formula dalam kertas exam final, so dia bagi yang ini. So, dia tak ada masalah. Yang mana-mana pun boleh. Yang penting, you need to know how to find and put the value in the formula. So, I will tell you in this video later. Okay, seperti biasa, bila kita cerita pasal correlation, sama ada dia Spearman correlation ke Pearson correlation tu, the value is tetap daripada +1 hingga -1. Right? Okay, jom. Mari kita lihat kepada contoh ini. So, calculate Pearson product moment correlation coefficient R for the following set data. Okey, sekarang ni kita ada dua variable, X dengan Y. Kita tak tahu apa dia punya correlation. Kita tak tahu sebab dia hanya bagi data X 3, 5, 8, bla 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 bla, Y 30, 35, bla 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 bla. Jadi, dia hanya data je. Jadi, kita nak tahu apakah correlation, apakah hubungan antara X dengan Y ni. Adakah hubungan dia
Tak ada hubungan, tak ada kaitan. Adakah hubungan dia negatif 1 ataupun adakah hubungan dia positif, sini positif 1, sini negatif 1. Jadi kita nak lihat berapa dia punya R ni. Dia duduk dekat mana? Berapa dia punya strength dia dan mana dia punya direction dia. So, dia punya final outcome dia adalah berapa nilai R tu dan apa dia punya direction dia. Direction dia sama ada dia arah ke positif ke ataupun arah ke negatif. Itu maksud dia soalan ni. Okay, jom. So, bila kita tahu dia adalah Pearson punya, so kita akan gunakan formula ini. Okay, kalau kita lihat dekat sini, biasanya daripada formula ni, kita boleh keluarkan table. Kita kena keluarkan dulu table. Kalau kita tak keluarkan table, kita tak tahu sebenarnya apa benda yang kita nak cari. So, kita kena keluarkan table. Sekarang kita ada X. Kita ada Y. Okey, sekarang kita kena tengok dalam formula dekat dalam sini. Okey, kat sini ada N. N ni apa? N ni adalah jumlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, N dia ni adalah 9. N dia adalah 9. So, kita nampak ni. Jumlah XY. Kalau jumlah XY, so kita mesti ada XY. Bila kita dah ada X kali Y, contohnya kat sini 3, sini 5, 3 kali 5, 15. So, bila kita buat semua tu, kita dapatlah jumlah XY. Baru kita boleh masuk dalam formula yang ini. Lepas tu kita lihat lagi kat sini ada jumlah X. So, bermaksud kita dah ada X kat sini. Tapi kita kena cari jumlah X. Kena darabkan dengan jumlah Y. Kita dah ada Y dekat sini. So, kita kena cari jumlah Y. So, kita kena kira semua ni. Lepas tu kita tengok lagi dekat bawah. Kita kena ada jumlah X kuasa 2. So, bermaksud kita kena ada X kuasa 2. Bila kita kuasakan 2, 3 kuasa 2 sama dengan 9. So, kita campur-campur baru kita dapat jumlah X kuasa 2. Okay, kat sini kita ada jumlah X. Kita memang dah ada jumlah X tapi cuma nanti kita kena kuasakan 2. Okay, kat sini N tadi 9. Kat sini jumlah Y kuasa 2. So, kita kena buat satu lagi kolom Y kuasa 2 dengan jumlah Y kuasa 2. Nanti kita masukkan dalam ni. Okey, ini jumlah Y. Masukkan jumlah Y, baru kuasakan 2. So, kat sini ada jumlah Y. Masukkan kat sini, kuasakan 2. So, baru kita kira. So, pentingnya kita tahu. Saya ulang balik. Pentingnya kita pandai membaca formula ni. Okay? Pentingnya kita pandai membaca formula ni. Sebab bila kita baca formula ni, 1, 1, 1, 1, 1, 1, sebenarnya dia menggambarkan tabel yang perlu kita sediakan. Okay? Yang ini kena pandai. Sebab formula dia sediakan, tapi kita kena tahu value apa yang kita kena keluarkan. Okay? So, ini adalah tabel yang kita dah buat. So, ini formulanya tadi. Okay, jumlah XY. So, kat sini adalah jumlah XY. Jumlah X. Jumlah X. Jumlah Y. Jumlah Y. Jumlah X kuasa 2. Jumlah X kuasa 2. Jumlah X. Kita pakai jumlah X ni lagi.
jumlah Y kuasa 2, jumlah Y kita pakai ni kuasa 2. Jadi sebenarnya kita kena wujudkan tabel X, Y, X kuasa 2 iaitu 3 kuasa 2, Y kuasa 2, 30 kuasa 2, X, Y 3 kali 9. 3 kali 9. 3 kali 30. So kita akan buat. So yang ini kita tinggal masukkan dekat dalam formula saja. Right? So macam ni kita masukkan ni N 9. Jumlah XY 7106. So masukkan kat sini. Salin dulu formula ni, lepas tu masukkan satu-satu. Ada tolak, lepas tu jumlah X. Okey, 120 masukkan kat sini. 120 kali dengan jumlah Y. 468 masukkan dekat sini. 468. Lepas tu jumlah X kuasa 2. So jumlah X kuasa 2, 2100 masukkan kat sini. Jangan lupa N. N kat sini 9. Okey, ini jumlah X. Masukkan jumlah X. Jumlah X 120 masukkan. Jangan lupa sini N, N. Lepas tu jumlah Y kuasa 2, jumlah Y kuasa 2, 25988 masukkan dalam ni. Tolak dengan jumlah Y tapi 468 jangan lupa kuasakan 2. So kita masukkan dalam kalkulator kita dapat 0.95. Okey, seperti yang saya cakap, value dia tidak akan lebih daripada positif 1 dan tidak akan kurang daripada negatif 1. Dia mesti dalam range yang ini. So, kalau 0.95, so dia lebih kurang dekat dengan sini. 0.95. So, dia punya strength dia kuat. Sebab 0.95 mendekati 1. Kuat. Dan arah dia adalah ke positif. So, nanti dalam peperiksaan ataupun ni awak kena tulis. Tulis ni Pearson Pearson correlation coefficient pun dah cukup. Pearson correlation coefficient is 0.53. Okay. Since the value adalah mendekati 1, kena bagi tahu. Okay. Since the value adalah mendekati 1, sini 0, sini 1. So dia dekat sini lebih kurang 0.953. So dia close, dekat dengan 1, we conclude that there is a very strong positive. Kena bagi tahu. Very strong positive linear relationship between variable X dengan Y. So, kena bagi tahu ini adalah dia punya direction. Directionnya adalah very strong positive. Kalau ke sini, very strong positive linear relationship secara lurus between variable X dengan Y. Kalau dia dekat-dekat dengan kosong ni, okay, katakan 0.1, so kita boleh cakap there is a weak positive linear relationship. So kalau kat sini, ini kita tulis strong, kat sini kita tulis weak, lemah. Okay. So kat sini pun sama jugalah. Kalau dia arah ke sini, conclude that kalau nilai dia adalah negatif 0.953, so kita cakap very strong negative linear relationship between X dengan Y. Kalau dia dekat sini negatif 0.01, kita boleh cakap we conclude that there is a very weak, lemah negative linear relationship between variable X dengan Y. So, itu adalah kesimpulan kepada jawapan permasalahan ini. So, secara ringkasnya, tentang Pearson correlation ni adalah dia akan mengukur, measure. Measure apa? Ukur apa? Linear relationship
linear relationship. Sama ada linear relationship tu very strong ataupun very weak. Okay? Very strong ataupun very weak. Sama ada dia very strong, positive ataupun very strong, negative. Ataupun very weak, positive ataupun very weak, negative. So, kalau very strong negative, mungkin value dia dalam 0.9. Ini positif 0.9. Ini negatif 0.9. Yang ini 0.1, kat sini negatif 0.1. Itu maksud dia. Works best for continuous. Untuk data jenis continuous. Okay. R. Okay. R ni adalah yang saya terangkan lah ni, sama ada strength. Strength dia adalah nilai tu. Berapa? Adakah dia 0.9 ataupun 0.1. 0.9 dekat dengan 1, 0.1 dekat dengan 0. So direction ni adalah sama ada very strong ataupun yang ni lah. So foundation for understanding. So ini adalah menjadi asas kepada regression yang kita akan belajar selepas kita belajar correlation ni.